Tahukah kau Amboi, Anita single ni siap bernyanyi. Pakai makeup mampan-mampan. Ada apa hari ni? Ini kacau daun lah. Tengah short-short, siap-siap, cantik ni. Guest kita hari ni guest yang paling meletup. Babe, bulan Ramadan ni panggil siapa tu? Meletup siapa tu? Rahsia, surprise. Ni, I nak tahulah. Nak tahu ke? Tapi kejap. I macam dengar lah. Macam dah ada bunyi dah loceng tu. Jom kita tengok. Cuba kita tengok dulu Nadra. Jom, Mimi. Siapalah tetamu you ni Tetamu yang kita sebut-sebutkan tadi dah pun bersama dengan kita. Oh, Dr. Fee lah tetamunya. Yang disebut-sebut orang tu, Nadra. Assalamualaikum, salam Ramadan Dr. Fee. Salam Ramadan to you all juga. Salam Ramadan juga. Tapi sebelum tu Nadra, daripada tadi kita nampak ni. Wow. Dok berkelip-kelip. Bersinar-sinar. Time kita borak kat sana pun dah dapat bau. Dah emas. Oi, ada emas, ada Ada emas. bau lah. Dia bau macam perempuan-perempuan berjaya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Kita bulan Ramadan ni kan. Sopan Sopan. terus Dr. Fee kat sebelah ni. Tengok in real life lagi cantik. Cantik lah. Kita memang kalah lah. You, kita pelanting. She tak pakai makeup pun macam Ya, she lawa. malu lah nombor kita. Malu. Okay, Dr. Fee, kita dah pun masuk bulan Ramadan ni kan. Ini Mimi percaya merupakan tahun pertama Dr. Fee bersama dengan anak-anak menyambut Ramadan sahaja. Cuba ceritakan sikit, mungkin apa you punya preparation dari segi mental you ke, preparation you untuk anak-anak you ke nak menjelang Ramadan ni? Okay. Bulan Ramadan kali ni memang berbeza daripada bulan-bulan sebelum inilah. Kali ni kita banyak meraihkan dengan family family Fee, dengan anak-anak. So Alhamdulillah, Fee dalam bulan Ramadan ni kita nak mengetengahkan kepada anak Fee tu bulan yang berkasih sayang kan. Bulan yang bukan tekanan tak boleh makan, tapi bulan gathering kan, buka puasa bersama-sama, iftar berbuka, sahur. Ya Allah, bersahur sama-sama kan. Jadi macam nak lebihkan family time lah pada bulan Ramadan kali ni. So macam Fee pun macam mungkin slow sikit pada bulan Ramadan, nak fokus untuk family dan anak-anak Fee. So kita berpuasa ni nanti di rumah you punya parents lah. Kat rumah Fee, kalau waktu anak bersekolah kat rumah Fee lah. Tapi kalau boleh Fee nak boleh balik selalulah ke rumah family dengan keluarga. Fee juga ada family belah Kuantan, belah ayah Fee. Belah Negeri Sembilan, belah mak. Okay. Kita ada suku sebab perempuan. Okay. Banyak ni kan. Nak bahagikan masa tu nanti, doktor. Bila kita cakap pasal doktor kan, seorang doktor ni selalunya bila orang cakap doktor ni selalunya dia serius je kan. Serius, macam nak tegur pun takut. Betul. Tapi bila kita tengok Dr. Fee nampak macam serius ke? Kan, sebab tu kita nak tahu personality doktor macam in person lah. Okay. Macam mana Dr. Fee agaknya yang orang ramai tak tahu? Okay, sebagai seorang doktor, kita memang ada macam kita panggil tu macam doktor punya personality kan. Sebab kita berada di bawah satu profession yang profesional. Betul. So, kadang-kadang kita kenalah buat profesional macam tu. Tapi kadang-kadang bila dah jadi ibu, bila kita dah ada family, kita tak boleh terlalu serius. So macam Fee dulu masa Fee membesar, mak Fee cikgu. So dia ada kan tata tertibnya kan. Strict lah. Jadi bila Fee dah ada anak sendiri ni, Fee tak nak lah macam tu sangat terlalu ada lifestyle yang ketat sangat kan, ikut tata tertib. Tapi nak happy-happy lah. Tapi still lah kena ikut undang-undangnya. Cuma tapi pada waktu zaman sekarang kan, kita tak boleh macam meletakkan satu doktor ni duduk dekat klinik sahaja ataupun dekat hospital sahaja. Banyak doktor sekarang kena keluar, kena jual diri. Kena jual diri di social media supaya orang kenal. Oh, saya nak pergi jumpa, saya nak pergi buat rawatan pergigian dengan Dr. Fee. Jadi orang tahu saya ni doktor apa. Sebab doktor ni banyak cabang dia. Mungkin doktor medical kan, doktor pergigian sahaja ada 9 cabang. So nanti kalau nak buat gigi, kalau you nak buat gigi raya, jangan lupa buat whitening dekat klinik Fee dekat Sendayan, klinik Pergian Lantara. Dr. Fee. So Dr. Fee ni bukanlah seorang yang serius sebenarnya. Macam manakah Dr. Fee punya personality dekat rumah pula? Kat rumah kan? Yalah, kat rumah itu adalah garang-garang singanya. Kan, tipulah kan. Tapi bila kita dengan orang kat luar, Fee ni orang sosial orangnya sebenarnya.
Serius Nampak macam social tak? Nampak macam tak yo. Tak nak. Nampak macam very composed. Ya. Fi suka tegur orang. Fi suka Friendly. Friendly lah, macam social orangnya. Bila kita cakap pasal bulan Ramadan kan Dr. Fi, ada tak apa-apa macam tradisi keluarga yang sentiasa berjalan Setiap tahun. Tradisi tradisi kita orang for sure lah, kalau buka puasa mesti nak buka puasa ramai-ramai. Dia kalau makan tu berebut tangan mesti macam tu. Bersilang-silang. Kalau tak makan bersilang dia tak boleh. Dia tak nak makan dekat meja-meja yang macam kedai-kedai kan. Tak yang feel macam lah. proper tu tak feel lah. So usually kita akan balik kampung. Okay. Walaupun nenek dengan atuk dah tak ada, tapi masih kampung tu diserikan dengan family lain lah, maknanya adik-beradik mak, adik-beradik ayah. So macam bersilang-silang lah tangan dengan cousin, dengan mak saudara. Macam tu lah. Itu rasanya tradisi yang macam memang dari kecil sampai sekarang masih diteruskan. So tahun ni pun akan ada jugalah bersilang-silang tangan dengan anak-anak tu. Bahaya Selain bersilang mulut. Bersilang mulut tu. Tapi dengan keluarga tak apa bersilang-silang. Ya. Jangan bersilang-silang orang lain, risau. Bersilang dengan siapa tu? Aduh. Dengan keluarga tak apa. Tapi kan Mimi, kita cakap pasal iftar, tradisi semua tu. Jadi kita nak juga tahu tradisi dan juga menu yang wajib family Dr. Fi. Macam wajib lah sebab tu buka puasa mesti ada menu tu. Okey, kalau dekat family belah Negeri Sembilan, of course masak lemak, kuih keria, kuih sopang, macam tu. Fi sukalah kuih keria, tak kira lah negeri mana-mana Fi berbuka pun. Kuih keria tu Melaka tau. Dia ke? Nanti kat komen tulis, Orang keria tu Melaka. Melaka je. Tapi kalau buka puasa Fi nak lah kuih keria. Fi suka sangat kuih keria. Lepas tu kalau belah Pahang, kalau Fi balik Pahang, Fi nak orang panggil tu ikan patin masak tempoyak. Nasib baik sedapnya. tolong saya. Sikit lagi nak lupa. Lagi berapa jam kita nak buka puasa ni. Ya Allah, Cakap pula lapar pasal sangat. makanan. Masya Allah. Kenapa topik makanan ni terus Topik ni? makanan Nak ni, tahu Nadra. hujung sikit. lah. Kita nak tahu sikit. Memang suka kuih keria lah. Kuih keria tu merupakan satu kegemaran untuk Dr. Fi. Fi memang suka. Tapi kan Dr. Fi, kita gelak juga Dr. Fi. Bila kita cakap pasal ujian Dr. Fi ni salah satu ujian yang terbesar jugalah untuk seorang wanita. Betul tak Dr. Ya, Fi? Kita betul. menghilang orang kata tempat sandar. Macam Dr. Fi sendiri, macam mana perasaan tu nak menyambut raya bersama dengan anak-anak sahaja, bersama dengan keluarga? Jujur lah Fi cakap, memang ialah satu perubahan macam 360 lah untuk Fi. Macam perubahan macam satu titik di mana Fi rasa macam kita nak menyambut Ramadan, raya dengan family sendiri kan. Dengan keluarga saya lah, dengan keluarga kecil kami. Tapi Alhamdulillah anak-anak masih dengan saya. Jadi Fi rasa Allah tarik sikit, Allah bagi juga yang lain. Fi rasa macam bolehlah, walaupun ada perubahan 360 tu, Fi harap Fi dapat menjalankan Ramadan ni dengan bersederhana. Lepas tu dengan anak-anak pun dah membesar kan. Jadi dia dah banyak memahami juga. Jadi Fi nak menunjukkan Ramadan kali ini, walaupun dia tak ada masalah untuk bersama dengan saya ataupun bersama dengan abah dia, tak ada masalah. Jadi dia boleh merasai kegembiraan bersama-sama dengan saya dan juga abahnya, tak ada masalah. Mungkin bila dah berpisah tu akan ada persoalan daripada anak-anak kan, mana abah? Selalunya abah bersama dengan kita ke? Ada tak persoalan yang keluar daripada anak-anak tu? Ya, selalunya memang akan ada lah. Dia dah membesar kan, dia dah lebih matang. Jadi dia dah banyak tanya soalan-soalan yang macam Fif sendiri pun macam aduh. Budak-budak zaman sekarang dia punya pemikiran advance tau. Emotional jadi, intelligence orang kata dia kan. Jadi Fif pun kadang-kadang tak terjawab soalan dia. Tapi bila kita kata mana tu anak nak cakap pasal abah dia kan, abah pun on social media. Jadi kita tunjuk ni abah dekat sini. Nanti abah ambil kan. Jadi tidak menunjukkan yang dia tak ada masa untuk pergi ke sana ke kan. Mungkin kita akan lengah-lengah. Nanti kita pergi sini dulu, nanti sekarang baru dengan abah. Macam tu. Kita lengah-lengahkan masa dia. Penuhkan masa dia bukan dekat rumah macam termenung. Saya selalu kan meriahkan rumah saya dengan kedatangan macam parents saya, adik-beradik saya. So dia tak rasa macam kosong rumah tu. Orang cakap bagus juga sebab Dr. Fi pun ada support system yang kuat. Ya, betul. Alhamdulillah syukur. Banyak-banyak family Fi memang kiranya tulang belakang terbesar. Tulang belakang terbesar. Kau besar betul kuat. tulang belakang.
Tulang Dr. Fee, belakang mungkin Dr. Fee boleh, kalau Dr. Fee boleh ceritakan lah, apa soalan-soalan yang membuatkan Dr. Fee macam tak terjawab tu daripada anak-anak? Tak terjawab tu. Macam kadang-kadang dia tanya, dia tak tahulah, dia pergi sana, dia cakap apa dengan abah dia, kita tak tahulah kan. Kadang-kadang dia tanya, ibu tak sayang abah ke? Macam tu. Kenapa ibu dah tak friend dengan abah? So soalan-soalan dia tu, ada sekali tu dia kata, itulah ibu tak hak abah. Macam mana nak jawab tu? Cuba tolong. Sebab mungkin anak-anak dia dah biasa melihat situasi tu sebelum ni. Mungkinlah kan. Okay, Dr. Fee. Seiring masa berjalan, Dr. Fee sendiri pun, nama Dr. Fee sudah semakin dikenali. Kan, ramai orang kenal Dr. Fee sekarang ni. Jadi, macam mana Dr. Fee sendiri berhadapan dengan situasi yang Dr. Fee hadapi sekarang ni, dan juga macam mana Dr. Fee move on dengan kehidupan Dr. Fee. Itulah bila kita sekarang ni macam bila orang kenal kita kan, public public figure tu risau juga kan. Tapi Fee anggap dia sebagai satu amanah dekat Fee. Fee tak, kalau kita anggap macam kita ambil serius sangat pandangan manusia kan, dia akan menjadi satu beban lah. Tapi kalau kita fikir dari different perspektif, kita nak tunjukkan yang baik-baik untuk wanita-wanita kat sana yang orang kata ada masalah macam Fee juga, yang mengalami kan cerita macam Fee juga. So apa yang penting ialah macam mana kita sebagai hamba di sisinya, di sisi Allah lah kan, bukan pandangan mata orang tu. Saya rasa macam itulah. Maknanya ada benda yang kita perlu kita tunjukkan yang baik-baik, yang mana kita kuat kan. Itu juga menjadi satu semangat kat Fee untuk tidak lemah, tidak jatuh. Sebab orang pandang kita. Betul. Orang jadikan kita satu, macam orang kata, bukanlah nak kata inspirasi, tidak. They look up on you lah. Macam saya rasa macam orang look up to me. Tapi bila orang komen-komen macam tu kan, Fee tak nak lah bagi dia orang rasa macam, alah Dr. Fee ni lemah lah. Rasa macam, jadi bila orang kata-kata kita macam tu, kita bersemangat lagi untuk terus kuat, terus bangkit and move on. Jadi kiranya macam a better version of be you. a better version of myself. Orang cakap susah kan Dr. Fee, macam you dah ditimpa dengan musibah, itu dah kira ujian dan musibah lah kan. Lepas tu you kena berhadapan pula dengan orang di hadapan you yang sentiasa memerhati apa yang you buat, dan you kena kuat sentiasa. Macam Dr. Fee cerita tadi, macam tiada ruang untuk Dr. Fee bersedih ataupun macam to you macam untuk bersedih diri sendiri, sebab you kena kuat di mata orang lain. Macam mana tu? Macam mana tips ataupun cara Dr. Fee terus tersenyum walaupun you sebenarnya tersakiti? Kita pada awalnya Fee bagi masa. Dia bagi masa dekat diri Fee. Fee nangis juga kan. Nangis sedih juga. Wah, janganlah nanti kadang kita mulalah kan. Tapi Fee bagi masa dekat diri Fee untuk bertenang. You nangis ke, you nak bercakap dengan orang ke, you nak berdiam diri ke, tak nak jumpa orang ke. But at one time, ada satu masa I have to move on. Kan, sebab anak-anak. Yang apa-apa pun memang kita sebagai seorang ibu, itulah kita fikir anak-anak. Because kita bila cakap pasal anak-anak ni sedih tau. Macam anak-anak kita ni memang harapannya siapa, saya lah kan. Lagipun saya yang dapat hak penjagaan sepenuhnya dengan anak-anak. Jadi jangan nak cakap tu. Macam-macam mana pun, walaupun kita orang tak kenal ke, orang kenal ke, I have to be strong untuk anak-anak. Kan? Betul. Sebab nanti dia akan menjadi satu cerita. Macam mak saya dulu kan, mak saya pun pernah berpisah, tapi dia strong, dia lah yang membesarkan kami. Saya nak dengar cerita-cerita macam tu nanti. Maknanya cerita yang baik-baik, cerita yang menunjukkan saya ni seorang ibu yang akhirnya tak gagal lah. Saya tak nak jadi ibu yang gagal. Walaupun kita tak perfect, tapi tak nak jadi ibu yang gagal. Cerita anak ni memang sedih. Okay, Dr. Fee, pernah tak ada suatu ketika Dr. Fee duduk seorang-seorang kan, dan time bersendirian tu, apa antara doa Dr. Fee untuk diri sendiri dan juga doa yang pastinya untuk anak-anak Dr. Fee sendiri?
Okay, kalau untuk diri sendiri, Fi selalu doa Fi nak jadi orang yang berbeza. Maksud berbeza tu yang lebih baik. Maknanya selalu Fi dengar daripada usrah tu orang kata bila kita sampai kat titik macam ni, ialah satu Allah nak angkat darjat kita kan. Jadi Fi harap Fi dapat berubah menjadi yang lebih baik. Maksudnya bukan sahaja menjadi, yelah kadang dulu kita ada sokongan kan. So sekarang kita nak belajar berdikari. Fi nak berdikari, Fi nak lebih kuat untuk anak-anak. So macam doa untuk anak-anak juga. Macam Fi sekarang bila kita kena berdikari, kena support diri sendiri. Jadi Fi banyak masa kena kerja, berada di luar kan. Macam hari ni kita datang podcast kan. Jadi masa dengan anak tu berkurang. Jadi Fi banyak doa untuk anak-anak. Fi nak anak-anak tu walaupun Fi rasa tak ada masa dengan anak-anak, anak-anak tu rasa kebersamaan dengan Fi tu macam kuat, utuh kan. Jadi dia macam sayang tu dekat ibu dia tu tak pernah pudar. Lepas tu saya nak anak-anak saya dapat kehidupan yang baik lah. Kehidupan yang seperti bukan dalam broken family kan. Itulah bila orang kata ni budak ni duduk dalam broken family ni kan. Kalau kita pergi ke macam bila kita tengok anak-anak dekat sekolah kalau yang bermasalah tu mesti daripada broken family. So Fi tak nak tu. Fi nak anak Fi walaupun dalam broken family, dia menjadi seorang yang berjaya, attitude, no attitude problem. So kalau boleh Fi nak doa menjadi soleh-solehah tu. Kita tak dapat nak dalam masa dunia yang mencabar sekarang kan. Fi tak dapat nak halang apa. Jadi kita hanya boleh berdoa dekat Allah supaya dia tetapkan hati anak-anak Fi supaya menjadi insan yang macam itulah orang kata tidak tidak jadi orang kata macam mana tu, tak terpesong lah tak terpesong. Maknanya jadi macam walaupun dalam broken family dia tetap cekal untuk menjadi orang yang berguna. Masa Dr. Fi dengan anak berkurangan. Pernah tak Dr. Fi pulang, lepas tu tengok anak-anak tengah tidur ke, bermain dan terdetik macam aku ni gagal ke sebagai seorang ibu? Betul, kita memang rasa Fi memang rasa terkilan sangat. Sebab dulu Fi banyak masa dengan anak-anak. Sebab tak perlu banyak bekerja sangat. Kita ada support daripada kadang-kadang bila dengan family pun Fi rasa macam Fi tak dapat ikut join family trip kan. Banyaknya Fi pas anak-anak dekat parents Fi supaya dia bawa pergi jalan sementara Fi kerja. Jadi kadang-kadang malam balik dah lewat, anak dah tidur. Anak Fi tidur awal 8.30 dah tidur dah. Sebab Fi dari kecil pun memang dilatih 8.30. Jadi 8.30 anak-anak dah tidur. Bila Fi balik tu kadang-kadang pukul 10 memang dah nyenyak sangat lah. Tapi selalu Fi akan rasa, itulah Fi doa supaya dia rasa macam kebersamaan tu lah. Jadi malam-malam Fi memang akan gosok cium anak, akan bagi sedikit doa dekat ubur-ubur dia. Itulah yang boleh Fi bagi. Tapi yang penting pagi Fi akan hantar anak sekolah. Jadi ada masa pagi tu untuk walaupun anak sekejap. Jadi kita hantar anak sekolah. Dr. Fi kita pun tahu Dr. Fi sebelum ini berkahwin dengan selebriti. Bila bercerai, cakap pasal bercerai, semua orang bercerai. Tapi bila berkahwin dengan orang yang orang kata publicity ni, bila you pergi berada di mahkamah, kamera semestinya merata-rata. Apa perasaan you? Awal-awal tu rasa gementar. Gementar dia macam kayak mengerukan depan muka. Nak nangis ke, boleh nangis ke, macam mana ni kan. Kalau kita nangis sekarang, alah kamera capture yang macam tu pula kan. Muka macam tu ke. Tiba-tiba cautious pula. Macam tu lah. Pada awalnya kita akan Fi rasa gementar lah, and conscious juga dengan diri Fi. Betul ke aku jawab ni? Sampai sekarang pun masih ada perasaan tu. Kadang-kadang over jawab pula ke kan. Jadi Fi nak berpada-pada juga, nak simpan juga sikit. Tapi kadang-kadang kita sebagai walaupun orang kata kita ni, you sebagai seorang doktor, you educated, you ada good family background, tidak menjamin orang kata hati tu tetap hati. Betul. Macam orang biasa, tetap manusia biasa. Kita punya kadang-kadang terlebih emosi, kadang-kadang macam bersedih kan, menangis ke, emosi ke. Fi rasa Fi orang biasa je, macam semua orang. Nak juga masa untuk Fi meluah. Kadang-kadang Fi akan cubalah apa orang kata,
hold on sikit kan. Kadang-kadang geram juga. Tahan juga dia ke belakang. Sebab orang kenal kan. Jadi kita tak nak memberi contoh-contoh yang tak baik. Okay Dr. Fee, bila Dr. Fee dah semakin dikenali ni, of course orang sentiasa nak cari tahu update-update terkini Dr. Fee, dan tak lari jugalah dengan netizen-netizen kan dekat Malaysia ni. Jadi macam mana, atau pernah tak Dr. Fee baca komen-komen yang macam hateful komen yang sebenarnya sangat-sangat menyakitkan hati doktor? Ataupun doktor rasa macam ignore je lah ke macam mana doktor? Macam doktor cakap, at the end of the day kita hanyalah manusia. Betul. Kan? Actually kan saya suka baca komen netizen. Saya suka baca komen netizen. She hati kental ya. Kadang-kadang tak kental juga. Cakap-cakap juga dengan diri sendiri kan. Tapi macam bila komen-komen netizen ni, bila Fee baca, banyak juga yang memberi penguat kepada Fee dan juga memberi semangat. Tapi ada bila komen-komen negatif tu kan, bila dia komen-komen negatif tu, Fee rasa nak menjawab Tapi Fee ambil langkah untuk kau sabar jap. Kau sabar jap. Saya akan saya akan buktikan. Itulah rasa macam nak berlawan. Rasa balas dendam. Tunggu. Tapi itu membuatkan Fee rasa macam I need to do something. I need to jadi orang yang lebih kuat. Kan? Bangkit. Because I nak jawab kepada soalan-soalan apa yang orang apa pakai tomahan. Tomahan. Cacian. Kata-kata Kak Fee macam tu kan. I will show them, insyaAllah. Doakan. Pasti. Apa antara komen yang you nak tunjuk ke orang tu, yang you akan buktikan one day you akan jadi lain daripada apa yang orang cakap? Orang kata Fee tak pandai masak. Wah. Macam mana? Tapi kita dah beli ni tempat masak yang hebat dengan harapan saya akan buktikan saya boleh masak. Yakin. Saya akan kenal daun-daun akan datang. Sebenarnya patutnya kita bawa daun kari, daun mana. Hari sana saya ada time prepare. Kita patut tunjuk mana satu. Itulah masalahnya kan. Tak apalah Dr. Fee kan. Sebab saya dulu mana ada. Mak saya dulu suruh saya belajar je. Jadi saya tak ada masak-masak. Lepas tu kan masuk universiti kan, saya pandai tau. Saya cari mana budak-budak yang suka masak tu, saya jadi housemate dia. Saya housemate dia. Saya basuh pinggan. PA kat depan betul. Memang dia pelanggan macam tu. Itulah saya akan buktikan. Lepas ni saya akan masak. Tapi kiranya Dr. Fee bukan seorang yang absorb lah benda-benda yang negatif komen tu. Macam Dr. Fee macam fikir, overthinking sebab tak boleh tidur ke? Actually Fee banyak berjumpa dengan macam contoh recently Fee jumpa dengan Farah Fakhira. Dia punya ujian hidup tu lebih dahsyat dari Fee. Jadi Fee rasa isu Fee ni tak besar sangat pun. Semua orang berpisah. Cuma Fee berpisah ni orang tahu cerita. Dia jadi isu besar lah. Padahal tak ada isu sangat pun. Cuma memang kita melayan perasaan kita yang sedih tu. Fikirkan anak-anak kan. Jadi bila Fee jumpa dengan orang-orang yang macam ni, yang memang strong, lebih teruk ujian hidup dia, Fee banyak jugalah minta nasihat. Kan, Fee jumpa, kadang-kadang Fee pergi usrah ni, jumpa ustazah-ustazah minta nasihat supaya kita ni, yelah kita kadang-kadang doktor ni kan, nak cerita doktor je, rohani tak ada. Kan, nak juga kan kita panggil chicken soup for the soul. Kan, makanan rohani. Okay, Dr. Fee ada juga mention berkenaan dengan ibu Dr. Fee kan. Dan baru-baru ni pun Dr. Fee cakap bahawa ibu ni merupakan support system yang sangat besar dalam hidup Dr. Fee. Ada tak pengorbanan ataupun nasihat yang Dr. Fee ingat datangnya daripada ibu Dr. Fee? Actually kan, Mak Fee sekarang dia lebih famous dari Fee tau. Wow. Cerita dia selalu keluar social media. Selalu dia kena capture. Itulah bila Ibu Fee suka juga menulis kan. Kadang-kadang penulisan dia tu banyak menyentuh hati netizen kan. Netizen, kita panggil netizen ke kat sini? Netizen kan. Dapat menyentuh hati mereka. Lepas tu Ibu Fee ni selalu dari kecil kan. Kalau apa-apa je Fee rasa Fee nak ni ke apa ke kan, dia akan cakap macam ni. Life isn't fair, so you gotta live with it. Ya. Hidup kita ni unfair kan.
Tak, so you have macam mana pun you have to live with it. Itulah kata-kata Ibu Fi. Kalau you ada masalah ke, Fi sedih ke, kau akan teruskan hidup macam mana pun. Betul. Kan? And Ibu Fi tu seorang yang tegas. Tapi Cikgu kan? dia cikgu, dia tegas. Nampak muka dia tegas. Tapi bila Fi jatuh, bila Fi sedih, bila Fi pergi mahkamah, waktu Fi memerlukan, memang dia akan try to be there. Dia akan try to be there untuk bagi semangat. Lepas tu mulalah. Dia kan mulalah ceramah panjang dia kan. Kadang-kadang geram juga tu. Tapi yang penting dia ada dengan Fi. At the end of the day, walaupun bebelan dia tu kita gerams, ambil kekat. Kekat dia. Kalau ibu tengok ni habis. Kan, ibu tu sentiasa ada dengan Fi. So itulah pengorbanan terbesar sebenarnya. Kan. Walaupun dia dah pencen, dia should live life dah. Dia dah pencen, dia patut tak ada dah masalah-masalah macam ni kan. Tak perlu nak fikir anak dia ni nak dekat masuk 40 pun sibuk dengan masalah lagi. Sibuk kan. Nak panggil ibu tolong. Tapi itulah orang cakap kan, bila dah jadi mak ni sampai seumur hidup lah. Tugas sebagai seorang mak tu takkan habis. Betul. Takkan habis ya. Jadi ikutlah. Panjang lagi perjalanan ni nampaknya. Okay Dr. Fi, satu soalan ya. Kalau Dr. Fi boleh patah balik, kembali ke masa lalu, apa antara satu perkara yang Dr. Fi nak ubah dan kenapa? Okay, kalau boleh patah balik masa, tak naklah patah. Kita nak patah. Kita nak patah. Kalau patah balik masa, mungkinlah bila ada sekali kan, orang kata kita tak tahu ending kan. Ending kita macam mana. Kalau boleh memang nak jadi yang terbaik kan. Kita banyak juga refleksi diri, cermin diri. Refleksi diri kita. So banyak juga Fi dapat macam memasak tadi lah kan. Mungkin kena belajar lebih, kena pergi kelas lah masak. Sebenarnya kan Fi takut sebenarnya pisau ni. Fi ada masalah kan kalau saya pegang pisau, saya terpotong tangan, nampak darah saya sendiri, saya boleh pengsan. Walaupun dia seorang saya seorang doktor gigi. Baru nak tanya tu. Tapi kalau darah orang saya suka. Lagi banyak lagi saya suka. Lagi puas hati. lagi bersih gigi kau aku buat. Tapi darah sendiri tak boleh. I cannot. Rasa nak pengsan. Tu jadi saya jadi trauma. Tak tahu trauma tu kenapa. Jadi kalau boleh saya nak berubah, mungkin itulah, mungkin kita boleh more heart to heart talk kan. Heart to heart bersama siapa tu? Itulah bersama siapa tu kita kurang pasti. Mungkin boleh itulah belajar macam sekarang saya banyak jumpa dengan orang-orang yang macam apa panggil yang kuat, usrah. Kat saya pergi usrah banyak jumpa orang-orang yang macam masalah dia lebih turut bukan dari segi life saja, business kan. Banyak dugaan hidup ni macam-macam. Orang lain dugaan. Betul. Tak sama. Mungkin dugaan you berbeza dengan dugaan saya. Dugaan you pun berbeza dengan dugaan saya. And you buat cara you ada cara you, I ada cara I. So kalau boleh, kalau kita sharing macam ni kan, mungkin kita dapat input lain. Betul. Kan? Boleh pandang masalah tu daripada perspektif lain. POV berbeza lah. POV Mimi lain, POV saya lain. Sebab ending kalau kita buat macam ni, boleh jadi ending dia lain. Betul. Kalau kita macam ni, ending dia berbeza. Kan? Tapi at the end of the day, ending dia akan tetap ada ending. Betul. Dalam sebuah kisah mesti akan ada ending. Cuma kalau boleh kita nak ending yang baik. Betul. Okay, Dr. Fi, macam Dr. Fi cakap tadi, Dr. Fi pun dah menjadi orang kata someone that orang look up for kan. Ada tak pernah mendapat DM ataupun message daripada strangers yang minta nasihat, yang pernah lalui juga perkara yang sama dengan Dr. Fi? Sudah tentulah ada. Thank you so much yang sentiasa DM Fi, yang memberi support and then juga bagi kata-kata yang baik-baik untuk Fi, untuk anak-anak yang mendoakan pun banyak. Jadi kalau yang kadang-kadang tu dia orang nak sekadar bercerita, nak share pengalaman, untuk didengari. Yang menasihati Fi pun Fi anggap yelah kadang-kadang orang yang lebih banyak pengalaman dah makan asam garam. Asam garam kehidupan. Betul, asam garam kehidupan. Dah makan garam dulu kan. Jadi
kalau dapat nasihat daripada orang-orang macam tu, mungkin macam cakap tadi, Betul. kita boleh anggap dia sebagai macam apa panggil, kita jadi belajar jugalah kan. Makin semangat. Makin semangat. Tak macam orang kata, oh, kita mungkin fikir A je cara dia. Tapi bila ramai orang nasihat mungkin kita ada cara B, C, D, E, F. Wow. Untuk kehadapan. Untuk kehadapan. Sebab kata Dr. Fee tadi lah, mungkin Allah tarik satu benda, Ya. Allah Nak gantikan gantikan yang lain. lebih baik. Tapi itulah malas nak cakap Nadra, selalunya orang yang sudah bercincin di jari Awak jangan. maknanya sedang bahagia. Dr. Fee pun dah lama habis edah katanya. Ada ke siapa-siapa yang mungkin sekarang tengah berkenalan, Cuba-cuba nak nak gelak-gelak, gelak-gelak gitu. Aduh, kita berkenalan tidaklah kot. Setakat ni belum lah lagi. Tapi cincin tetaplah pakai. Wah. Menyeri kat tangan Menyeri orang kata. pemanah sendiri ni. Tak boleh lah. Kena ada cincin juga kat tangan. Kita baca cincin ni macam perhiasan kan. Happy-happy. And then reward untuk diri sendiri. Betul. Reward untuk diri sendiri. Tak ada, Mak. Tak ada, jangan. Oh, jangan kenakan dengan siapa lagi. Jangan ni. Tapi kalau jodoh, tolak. Siapa? Wah. Kelantan ke mana? Itulah tu. Sekarang Kelantan duk pun. cakap Kelantan. Apa? Tahulah, saing banyak Kelantan. Dr. Fee makan budu. Ni orang mana ni? Kelantan ke? Putih-putih ni selalu ni Kelantan ni. KL. Okay, aja. So mak kalau hitam Nigeria ke? Asal ada mana tu? Kalau putih Kelantan, mak Nigeria lah, India. Allahu Akbar. Masya Allah. Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Okay Dr. Fee, kita pun dah macam-macam lah kita tanya Dr. Fee tadi. Jadi kita nak juga tahu sepanjang proses cabaran, ujian, dugaan yang Dr. Fee lalui, yalah dia macam part of our life process kan. Jadi apa agaknya yang Dr. Fee dapat dan macam pengajaran lah yang Dr. Fee boleh bawa ke masa depan sebagai panduan hidup? Okay, dugaan ni adalah satu perjalanan hidup ni, memang betul lah macam you cakap tadi. Kalau tak ada ujian tu, tak adalah. Takkan bukan satu kehidupan di dunia lah. Nanti nak bagi apa pula ke akhirat kan? Tak ada ujian. Masya Allah. Jadi kita nak ke akhirat tu banyaklah pahala. Jadi kena ada ujian-ujian ni supaya memperingati kan. Lepas tu Allah tu tak tidur. Lepas tu mungkinlah nak kata dari segi proses healing ni, Fee belajar untuk jangan bersedih, kebersamaan Allah dengan kita, dengan lepas tu apa yang Allah tarik, Allah akan bagi lebih. Dan Allah pasti, janji Allah tu pasti. Betul. Kita tidak mengharapkan dekat manusia. Kadang-kadang mengharapkan manusia mengecewakan. Jadi harapan hanya pada dia. So dekat life Fee sekarang ni, kalau boleh Fee nak terus positif, berjumpa dengan orang-orang yang positif, dan Fee rasa perjalanan hidup Fee tu normal lah. Pernah juga Fee kata dulu kan, apa Fee yang baik sangat dalam kehidupan ni, macam tak ada ujian. Mempersoalkan lah tak ada ujian. Kita hidup ada family dengan kehidupan semakin baik kan. Pernah terlintas. Jadi Allah kata tarik sikit lah. Ambil sikit lah kan. Kat situ Fee belajar erti redha kan, dengan ketentuan dia. Banyak dah sebenarnya kan. Dah lama dah kita berborak dengan Betul. Dr. Fee. Dah lama ke? Lama juga ya. Kita dah nak berbuka dah Dr. Fee. Berapa jam Lagi lagi? berapa? 30 minit. Macam ni kena selalu buat podcast lah untuk berbuka puasa. Senang. Sebab tak rasa sangat. Kalau podcast mendapat pahala, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang mendapat kesyuran neraka tu kita jauh-jauhkan lah. Kan, kau dah kurangkan Itulah puasa ni. sepatutnya kan, puasa-puasa ni kena menjaga perkataan. Ya, menjaga insya-Allah. InsyaAllah. Okay Dr. Fee, tadi Dr. Fee dah cerita macam-macam perjalanan Dr. Fee kan. Kita nak juga tahu apa perancangan masa depan Dr. Fee dari segi bisnes ke atau perancangan-perancangan lain? Okay, Fee berharap sejak dari kita ada berpisah ni, ada perasaan-perasaan, emosi-emosi yang terlalu orang kata membuat-buat. Kan? Lately ni Fee rasa Fee suka sangat nak tulis-tulis, nak macam cerita-cerita yang membangun.
Lepas tu Fi banyak pergi usrah juga kan. Kata-kata tu macam banyak. Fi rasa macam I need to share this. Fi dengan harapan Fi start slow lah. Kalau yang perasan tu kat social media Fi dah banyak dah penulisan-penulisan Fi kan. Fi dengan harapan kau ada nak menyunting Fi tulis buku ke. Ada bakat Malah terpendam. tahu. She nak jadi penulis buku. Fi tengok macam yelah bila kita ada ujian ni kita mesti ada cara macam mana kita nak get back. Betul. Kan. Sebenarnya. So macam Fi banyak juga terima orang kata nasihat-nasihat tu. Betul. Jadi perasaan macam overwhelmed sangat. Macam aku nak cerita benda ni. Tapi bukan menceritakan kata muka aib ke tidak. Tapi memberi semangat kepada wanita-wanita kat luar sana yang sama same boat dengan Fi. Lepas tu Fi nak juga buat bisnes lah. Dulu Fi macam ada pengalaman bisnes. Tapi kita bukan sebagai orang kuat. Betul. Kita di belakang tabir. So kali ni why not? Why Why not? Ya. Kan. Memang orang kata Fi sebagai seorang doktor, tapi I want to see my full potential. Fi nak tengok sejauh mana Fi boleh pergi. Because sekarang orang kenal Fi. Jadi Fi nak ambil peluang ni bukanlah untuk nak macam orang kata nak famous kan. Tapi Fi nak ambil peluang ni sebagai orang kata a step for me to macam untuk jadi mungkin usahawan, untuk mencuba benda baru. And then yang ramai juga approach Fi untuk business kan. Jadi malah tahu ada rezeki, kita doakan. Fi nak jugalah buat business. Itulah harapan Fi more kepada bisnes. Nak juga kembangkan klinik pergigian. Tapi klinik pergigian ni makan modal lah. Makan modal lah. Walaupun tengok darah manusia lain, tapi makan modal. Barang-barang dentist, kerusi tukaran. Kalau Fi ambil semua kerusi-kerusi Fi, dah dapat dah satu Alphard kot sekarang. Tak satu Kerusi Mustang ke. Ni kerusi yang kita doa. Kan. Awak tak murah. Tak murah. Tak murah tau. She boleh beli Velfire dengan kerusi tu Nadra. Jadi itu antara fokus Dr. Fi lah di masa akan datang ni. Kalau boleh Fi nak ada modal macam bisnes kan. Cari modal dulu kecil-kecil supaya mana tahu boleh kembangkan klinik. Mungkin boleh buat bisnes lain. Betul. Kan. Untuk improve diri. So, I want to see my full potential. What can I do? Because now you tak ada halangan. Kita tak ada orang kata okay kena balik ke 10 malam. Kena balik ke 10 malam. Kena balik ke 10 malam. Ayah, sorry. Ayah ada lagi tau. Ayah ada lagi ayam semua. Mak kita dah mak kita cakap sekarang you tak ada husband Ayah tu nombor satu yang kena bagi tahu pergi mana. Dah kembali semula. Kembali semula dekat ayah. Jadi kita kalau kena cakap jugalah. Ingatkan dah terlepas. Tak terlepas ya. Walaupun dari dah 40. cengkaman. Walaupun gitu. dah 40. Itulah masalahnya. Belum 40 Belum. Belum. Tolong sikit. She masih muda. Main-main umur ni tak boleh. Tak boleh. Mungkin Dr. Fi ada kata-kata yang Dr. Fi nak sampaikan pada mereka yang sedang melihat hari ni di bulan Ramadan yang suci ni. Ada tak kata-kata ucapan ke? Ucapan kepada family Fi sikit lah. Sebab dia selalu memberi support. Bukan family kecil, bukan macam ibu ayah saja, tapi family besar Fi. My uncle, my aunties, nenek Fi, nenek saudara, diorang pun walaupun dari jauh selalulah support. Kan diorang pun pandai sekarang bersosial media. Nenek-nenek saudara, datuk saudara Yang berlaku. Sekarang advance lah doktor. Dia sangat advance. Ingatkan anti-anti je. Tidak anak-anak saudara, anak-anak buah pun pandai. Jadi Fi nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab ada dengan Fi dan always support and percaya dengan Fi. And then to my followers yang baru mengenali Fi, yang baru nak mengenali Fi, semoga apa yang Fi buat sekarang ni menjadi inspirasi ataupun contoh. Kan Fi nak tunjuk yang baik-baik. So doakan yang baik-baik untuk Fi supaya itulah menjadi wanita yang berjaya dunia akhirat. InsyaAllah. Dan Fi doakan juga semua yang melihat podcast ni dapat sedikit sebanyak ilmu. Apa yang Fi share hari ni dapat membuka minda kan. Dapat memberi semangat. Betul. Thank you Dia sambung-sambung lah dia. Support. Support. InsyaAllah. And salam Ramadan. Dan insyaAllah tak lama lagi dah raya. Selamat Hari Raya.
Okay, terima kasih banyak Dr. Fee kita ucapkan kerana sudi luangkan masa dengan kami Thank you berdua so hari ni. much. Okey ke Fee Yang hari penting ni? Dr. Fee tak keras. Ya. Tak keras, She sebenarnya very out lah. Wow, macam tu. Dan apa pun kita doakan yang terbaik buat Dr. Fee. Semoga Dr. Fee Amin, sendiri dapat amin, menjadi ibu amin, yang ya Rabbal terbaik. Alamin. Dan terus dan kuat. anak-anak dapat memahami apa yang berlaku dengan Dr. Fee sekarang. Dan juga you punya impian untuk meneruskan bisnes you semuanya tercapai di bulan Ramadan ni. Ya Allah, angkat doa kita, insyaAllah. Amin. Terima kasih Dr. Fee sanggup meluangkan masa dengan kami. Betul tak Nadra? Betul. Mimi. Thank you. Walaupun you jauh tak boleh pegang. Jauh sangat. Jauh tapi dekat doktor. Gitu. Okay, jadi sampai sini saja. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Betul? Di mana? Di Bling 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 Ramadan. Bye. Bye.